Hai kawan-kawan, sekarang ini saya berada di salah satu penerbit buku yang cukup terkenal iaitu Karang Kraft di Seksyen 15 Shah Alam. Okey, jom ikut saya. Hai Raja, bolehkah awak bagi tahu saya sekarang kita berada di seksyen mana? Sekarang kita berada di seksyen buku kanak-kanak terbitan Kids Karang Kraft. Di seksyen buku kanak-kanak, ada macam-macam tajuk menarik untuk si kecil. Dari cerita rakyat klasik ke siri burung bercerita yang comel dan penuh pengajaran. Juga siri cendekiawan Islam yang kenalkan tokoh hebat dengan cara mudah difahami. Dan tak lupa siri adib hebat untuk bentuk akhlak dan sasiah sejak awal. Memang sesuai untuk anak-anak belajar sambil berseronok. Hai awak, sekarang kita berada di seksyen mana? Sekarang kita berada di seksyen buku seram terbitan Buku Prima. Kalau anda peminat cerita seram, seksyen ini memang syurga untuk anda. Antaranya penanggal kisah makhluk legenda penuh darah dan dendam. Manusia iblis apabila manusia lebih kejam daripada syaitan. Walau ada penunggu seram dalam kawasan yang kita rasa selamat. Wah, menariklah buku dekat sini. Oh, hai Marsha. Bolehkah awak bagi tahu saya sekarang kita berada di seksyen mana? Sekarang kita berada di seksyen buku fiksyen, thriller dan sci-fi terbitan novel thriller. Kat sini memang penuh dengan tajuk-tajuk luar biasa. Ada deklang, fiksyen urban gelap yang penuh misteri. Untuk peminat aksi, ada skuad taring Nusa, unit elit lawan kuasa gelap. Dan jangan lupa Bara Sang Pengarang, kisah penuh falsafah dan dunia fiksyen magical. Paling best, koleksi novel Ramli Awang Mursi pun ada. Legenda penulisan thriller fantasi tanah air, sekali baca terus tak boleh berhenti. Best kan buku ni? Ini adalah novel cinta dari terbitan Alaf 21. Novel cinta dari Alaf 21 memang kena dengan jiwa. Ada yang manis, ada yang pedih dan ada yang buat kita senyum sendiri. Contohnya Cinta Maha Luas, tentang cinta yang penuh pengorbanan. Dan kedua, Bawa Payung Awan, bila cinta datang perlahan-lahan tapi mendalam. Ketiga, Bitter Honey, manis, pahit dan real. Wah, banyaknya pilihan Al-Quran di sini. Naura? Ya, Ada tak Al-Quran yang kecil yang boleh saya bawa ke mana-mana sahaja? ada. Dekat sini ada banyak pelbagai Al-Quran. Ada yang besar sampailah yang kecil. Al-Quran Karang Kraft bukan sekadar mushaf biasa. Ia datang dengan terjemahan, tajwid berwarna, nota tazkirah dan panduannya memudahkan semua peringkat pembaca. Sesuai untuk diri sendiri, keluarga atau dijadikan sebagai hadiah yang paling bermakna. Macam-macam kan ada di Karang Kraft Mall. Kita ada buku seram, cinta, agama dan juga kanak-kanak. Jomlah singgah di Karang Kraft Mall, Seksyen 15 Shah Alam.